ini pergi OU. Dah sampai OU, ada orang ambil gambar. Kan nak tanya korang tahu tak dekat OU ni ada debuyo ke? Kalau ada, tolong komen Member nak makan debuyo. Tak ada. Okay guys, tak apa, tak payah. Kat OU tak ada debuyo. Okay, info diterima. Tapi sebelum tu macam biasalah, makan dulu. Member baru balik daripada Kedah. Oh, minum banyak je. Member dah pergi Kapitan, dah pergi Pesembur, dah pergi bawah pokok. Aku pernah order bawah pokok, tapi last mak aku yang makan. Dia ni penakut tu. Dia afraid of heights. Gayat. Nanti jatuh rosak. Macam mana? Jatuh aku tangkap dia. I'm so scared though. Like macam takut. Perempuan. Macam mana nak ajak pergi skydiving? So kita orang kat GSC, kita kena pergi receptionist. Sorry. Excuse me, sorry. Oh, this is an agreement. So it's not agreement. It's basically NDA embargo. So if you're doing reviews, you are not. We have a embargo date. Besar babi. Ada ular besar sikit kat sini. Kau pengetahuan korang, aku pegang ular. Kita dapat goodies. First kita dapat payung, kita dapat topi. A reusable sticker, aku tak tahu macam mana. But that's nice. 3 barang je, which is nice. It's cute. Oh, and also bag dia ni, korang tengok dalam ni dah ada ular dah. Roar. Sejujurnya aku tak ada masalah pun dengan ular. Ular comel. Kalau ular besar tu bukan comel nama dia. Tommy bak pernah nampak ular besar kat rumah aku kat Banting, kat depan parit. Macam tu lah. Like I said, aku tak ada masalah dengan ular. Tapi kalau ular tu besar, itu masalah besar. Dah besar? Masalah besar. Ular besar, masalah lagi besar. Dia asal dia macam tembam sangat. Dia kita memang bagi makan dia. Bagi oil candy ke? Info ular terlepas dekat orang utama. Kalau nampak sila tag dan share. Dia tekan butang bang, lepas subscribe. Selepas wayang, So kita orang baru je habis tengok Anaconda. Berdekah babi cerita tu. Exactly. It was so funny. Like dia ada banyak some sort of like jump scare banyak lah, of course lah, because it's Anaconda. But at the same time, like funny scene pun jadi kelakar gila. Because it was jet black. What you expect? Memang kan gelap lah. Dan kau tak boleh nak expect macam, oh mesti macam Anaconda yang sebelum. No, it's actually different. Kau akan berdekah nanti kan. Saya cakap aku. But overall best. It's fun. How much you rate out of 10? Ooh, me, it's very hard, but I'm gonna put a 8 sebab the cameo best. 8 out of 10. 8.5 out of 10. You? Mine minus 0.5 sebab cerita tu tak panjang sangat. Like just 1 hour and a half, I guess. But overall best. Cuba kau angkat DIY. It's that time again. Ahaha. Aku baru je packing. Mr. DIY. Bag dah siap, barang semua dah siap. Okay, aku punya spek. Tak ada spek, habis aku mat. Oh, aku kena lap lens aku ni. Hari ni hari Jumaat 6.38. Another day, another shoot. Mr. DIY. Ada comelnya kau ni. Telinga kau berbulu macam musang. Ini kalau ikutkannya dah masuk 2 bulan mat. Aku tak hantar kereta aku servis. Kereta aku tersangkut je lagi dekat garaj. Aku risau lama kelamaan dia dah jadi terbiar dah. Tapi niat aku, Niat hujung tahun ni, sebelum tahun baru kereta aku dah siap servis dan boleh bergerak. Kenapa tangan aku macam tu? Kenapa tangannya macam tu? Sebab penat lah kan nak harapkan orang lain nak pick up aku apa semua. Baik aku je yang pick up orang. Diamlah. Plus aku dah lama tak bawa kereta. Aku risau lama kelamaan aku dah tak pandai nak bawa kereta dah lepas ni. Dah sampai studio. Let's get the show on the road. Member dah sampai.
Awal hari ni. Risau kalau tak nanti kena call nanti dia orang. Selamat pagi daun keladi. Aku bau kuih lapis. Okay, jom. Bro, are you serious right now, bro? Kat atas meja PC. Yang kenapa kau ambil ni? Untuk 3, 2, 1, and go. Laju jadi balas. Alah, kena reject lagi. Aduh, susah je lah nak cari kerja. Ini Afiq, stress cari kerja. Hello, I'm underwater. Lakar bodoh sebiar ni. Amir Ibrahim! Apa pasal? Licin lah di sini, licin. Alah, gua sikit pun tak boleh. Tutup kotak kau ni. Bukan, bawah. Dah settle dah episod 1. Nak tengok member buat casting kejap. Senarai lama tetamu dah ada. Tapi sayang. Jom masuk. Tengok. Dah sampai Mid Valley. Macam mana ni? Aku datang tempat kerja awal, Mat. Kedai belum buka, macam mana nak start kerja? Dia stres, dia yang kemas. Kan kemas sikit ni, barulah sedap mata memandang. Rap for Abel. Amir dah rap Dah. Wih, baik, syok. Saya sudah habis syuting di Mr. DIY bersama rakan saya. Beginikah? Iya benar ya, begini ya. Tengok aku. Nak ada kau gemuk ni. Ini saya Lisa. Lisa tengah buat apa? Tengah balot. Balut ganja. Sumpah, ni kan antara weirdest yang aku pernah tengok orang balut. Aku pun lagi Complicated. Shoot balik. Jom dia shoot balik. Baik, jom Amir. Okay. Dave, tengok ni, Dave baru sampai. Dave call time pukul 9, Dave. Dalam expo tu. Dalam expo tu. Kau cakap apa? Non-stop Asal non-stop? Cik nak beli apa? Aku cakap, mas sial tak payah. Dia tahu kau ada duit. Betul lah, dah habis lah cakap ni. Nak tengok apa aku? Panjangnya bra ni. Nak tunggu mana? Punya bra. Thank you. Hari ni kami nak pi makan bok nudon lah. Kami hang nak pi makan bujur nah. Kami berempat ni nak bagi minum naik mododo. Makanan pun cik beli sendiri no. Hang kecek gapo? Bukan Oh, kecek tu Kelantan Kecik. Aku Kelantan apa? Kacuk dengan Kedah. Member triggered. So kepada orang Kedah dengan orang Kelantan tu minta maaf no. Kau pernah nampak tak? Kelantan kacuk dengan Kedah. Kecik. Hang kecek apa? Member triggered. Aku minta maaf je. Saya sebagai orang antara, saya tak kisah. Orang Penang dia steady. Orang Penang Dia steady dia. Four finger tu. Yang ada jari 5 tak boleh makan lah. tu. 4 jari je boleh makan sini. So maksudnya orang OKU je lah boleh makan situ. Meleceh mat aku punya kangkang. Okay, montaj dah settle lah. Dah settle. Baik. Berapa sangat tu? 5 lah. 5 saat lah. Okay, ngam lah. Kalau slow motion kan boleh jadi 10 saat. Oh, kau itu cheating habis tu boleh. Lepas tu kita smoothkan dia, lepas tu kita sharpkan dia balik. Dah, settle. 30 frame okay. Low habis. So nanti dia macam dia orang patut letak peta tu kat sini. Sedang sikit nak tahu mana kita pergi. Ni silat-silat boleh sesat. Utara selatan pun tak tahu kat mana mat. Ikut Lisa je. Ya tu. Kita ikut kita punya North Pole. Kalau Lisa nak jalan sana sini kita ikut je. Betul. Kita tak boleh nak nafikan sebab tak nanti kita yang kena. Betul. Kita selalu salah. Yes. Lelaki sentiasa salah. Betul. Salah memang lelaki. Lelaki sentiasa salah. Perempuan saja yang sentiasa betul. Salah itu lelaki. Lelaki itu siap. Montaj.
Montaj kau tak tengok. Montaj. Tracking ya, tracking. Aku buat macam Iman yang GTA CJ tu. NPC. NPC. Dah sampai bawa noodle. Mi kapal mi. Kalau kat belakang ni boleh? Sini tak nak? Belakang pintu tu tak nak? Jom belakang pintu. Makan kang. Makan kang. Oh, dah habis dah. Sabar je. Ada nasi. Oh, ada nasi tambah. Makan kang. Kawakan. Oh, diet. 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 Makan. Oops, I like. Oops. Hehehe. Kang. Makan kang. Kita dah habis makan. Emangnya Lego ada di sini ya? Ya, Legonya ada di sini. Wah, gede-gedenya Legonya. Ini van ada di sini juga. Vanse. Iya, benar. Wah, pelbagai kedai ada di sini. Wah, gedenya. Semestinya saya enggak pernah lagi memusing-musing di area Mirvali. Pusing-pusing. So sekarang kita orang dekat SS15. Nak pergi satu tempat ni. Dekat bawah The Grand SS15. Yes. Selamat. Aku baru tahu dekat FCT kedai dia kat sini punya. Aku ingat kat Setapak. Tak tahu kenapa. Sebab bagi aku kat Setapak situ area orang cool-cool. Rupanya SS15 pun ada yang cool-cool lah. Habis. Iman, kau ajak aku berlari tadi. Kau yang berlari tu, aku berlari. Kau ajak tadi, kau tadi cakap lari. Tengah ada tournament. Dah nak kacau. Hari ni aku dekat apa ni? Sister Hong. Ni punya tak ada saya pun. Member tengah saya tekan nak sangat minum ais. Sisters Kopitiam. Di mana dia orang punya main dish dia Char Kway Teow kan. Tapi aku minta tak nak sayur macam yang dalam viral video tu yang awetnya tak suka toge, dia suruh pak dia kutip satu-satu terus aku masak. Ya, Ya ni air. Garden. Let's go to archive space. Okay, kalau tak tahu archive space tu apa, terangkan. It's Cupcake Aisyah punya event. So she did like a pre-love punya barang-barang, but not just hers. It's a lot of people punya, like family, friends punya barang-barang. They sell it at one place. Lepas tu if you want to buy, you can buy lah. And also ada makan-makan juga ke kami ada buat like tapau KL things, food. So you can makan kat situ yang shopping, then meet anybody there, like hang out, chill out with people. Itu je. Itulah dia penerangan dia. Yang kita orang tengah nak pergi ke LMP, Lahad Melayu Putrajaya. Okay, jumpa sana. Ramai babla tu. Ramai doh. Oh, event start pukul 12 mat. Awal je betul lepak dulu. Jalan lu. Ni mau masuk-masuk je dah kering nanti baju semua. Bau durian. Tak bau cempedak, sorry. So new plan, aku parking kat rumah my sister. Daknya bau cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. So the plan ni sekarang kita naik Grab 7 minit je dari sini. Untungnya ada kakak yang duduk dekat Damansara. Settle dah sampai dah. Tak faham betul awak ramai sangat orang kat sini. Kenapalah aku join. Nasiblah aku bukan perempuan nak ambil kisah sangat pasal event macam ni. Aku kalau ya pergi bandel. Bandel senang mat. Kau tengok ada banyak. Apa aku renting dengan kamera. It's my channel. Aku boleh rent. Macam terpaksa. Terpaksa tu biasa. You potong terus. Sorry. Asal tak nak potong terus? Cakap Lah, tak baik. kawan lama. Cannot. Syakila. No, you selalu bully I atas sekolah. Cakap ya. Okay, masuk lah. Sebelum masuk kopi dulu. Kau tengok entrance dia kat sana mat. Kau pusing.
Sampai sini dia start. Terima kasih. Kalau korang tahu menjilat mata, sila komen. Ada orang tak faham. Orang bodoh je faham. Itulah, ni dia. Dia orang tak faham. Mana ada. Nampak? Dia gelak. Dia tak nak tengok. Dia mana nak buktikan. Kita dah masuk dah. Nak selit ni payah tau. Apa lah? This is stainless steel. Oh, stainless steel. Okay tak? Oh. Perfect. Okay. Boleh. Love it. Alright. Thank you so much. Bulat datang sini kalau cuba beli nasi ayam. Sebab beratur dia macam. Settle dah. Umi gambar. Kamu family. Saya pun family. Saya rasa betul orangnya. Yang Ya. Kalau kepala tu. Macam orang mabuk. Dah settle. Kita pun dapat gambar. Cuba tunjuk. Yang tujuh rapat. Dia ni tak boleh fokus. Pandai-pandai lah. So dapat ni. Dapat bag, laptop. Ada stiker lagi dalam bag aku. Ya, lots so. Yeah. And still ramai orang tengah beratur sebab nasi ayam. Thank you Archive Space. Thank you, Archive Space. See you next time. Aku